sentiasa menjaga tahap kecergasan mereka. Okey, nama saya Muhammad Zaini bin Muhammad Omar, pegawai bomba kanan 2. Anggota bomba melakukan tugas rutin harian di dalam jadual tugasan balai, yang mana mereka dikendaki untuk sentiasa menjaga tahap kecergasan mereka, dan setiap petang sudah pasti akan adanya sukan petang, dan juga ada latihan-latihan yang perlu mereka lakukan di setiap hari ketika mereka bekerja, untuk memastikan mereka sentiasa cergas dan bersiap sedia setiap masa. Okey, sebenarnya nak jadi anggota bomba ni tak perlu sadar, tapi yang penting perlu ada keyakinan diri, keberanian, dan sentiasa bersedia menghadapi apa jua cabaran, dan mestilah tenang setiap masa lah. Okay. Definisi maskulin bagi saya, definisi maskulin lebih kepada keterampilan diri, tegas, dan juga memiliki ciri-ciri lelaki sejati.